Perang Dunia Pertama ialah sebuah perang dunia yang berlarutan antara 28 Julai 1914, genap sebulan setelah pembunuhan terancam Franz Ferdinand dari Austria dan isterinya di Sarajevo oleh seorang pengganas Serbia hingga 11 November 1918. Faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama, persaingan kuasa imperialis, perkembangan revolusi perindustrian menyebabkan imperialis Eropah bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan bagi memperoleh bahan mentah seperti arang batu, petroleum, biji timah serta pesanan hasil industri yang membawa permusuhan antara imperialis di Eropah seperti Perancis dan Jerman. Pada penghujung abad ke-19, negara-negara Eropah mula mencari tanah jajahan baru untuk membolehkan mereka menjadi kuasa yang kuat di Eropah, seperti Jerman, Britain, Perancis dan Itali. Ini telah menyebabkan wujudnya persaingan antara negara-negara tersebut untuk mendapatkan tanah jajahan sama ada di Asia, Afrika dan Kepulauan Pasifik. Perang Dunia I menyaksikan perkembangan teknologi militer baru dan kengerian perang parit dengan jumlah korban dan kehancuran dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah bilangan Perang Dunia I meragut nyawa lebih 9 juta askar, 21 juta lagi cedera. Kedua-dua negara yang paling terjejas ialah Jerman dan Perancis, yang masing-masing menghantar kira-kira 80% populasi lelaki mereka yang berumur antara 15 dan 49 tahun ke dalam pertempuran. Tanah Melayu turut diseret ke dalam kancah peperangan tersebut secara tidak langsung. Walaupun implikasi Perang Dunia Pertama terhadap tanah Melayu yang merujuk kepada negeri-negeri Melayu bersatu tidaklah sebegitu besar berbanding di Eropah. Namun, negeri-negeri Melayu bersatu tetap menerima kesan yang tersendiri. Kesan ketara jelas tergambar terhadap soal kedudukan kewangan kerajaan, perdagangan, negeri-negeri Melayu bersatu dan kegiatan ekonomi seperti biji timah getah dan tungsten. Dalam tempoh kelangsungan Perang Dunia Pertama, kerajaan negeri-negeri Melayu Bersatu melaksanakan dasar tertutup terhadap pihak lawan kerajaan Britain, terutamanya dalam aspek perdagangan. Larangan terhadap urusan ekspor dan import komoditi ke negara musuh dibuat bagi melumpuhkan ekonomi negara musuh Britain yang bergantung terhadap hasil timah dan getah dari negeri-negeri Melayu Bersatu.